Rifdin Masdur bernama penuh Muhammad Rifdin bin Masdur dan berumur 23 tahun pada tahun 2025. Dia berasal dari Kuching, Sarawak dan dilahirkan pada 4 November 2002. Dia yang berkelulusan SPM ini mula mengenali dunia Muay Thai sejak usia kecil apabila bapa saudaranya, iaitu seorang pengamal seni mempertahankan diri, mengambil inisiatif membina gym buatan sendiri di belakang rumah untuk melatihnya. Melihat potensi yang ada pada Rifdin, bapa saudaranya tidak teragak-agak membimbingnya dalam sukan itu. Seawal umur 7 tahun, Rifdin sudah tertarik dengan latihan dan disiplin dalam seni mempertahankan diri itu. Pada usia 16 tahun, Rifdin berpindah dari Kuching, Sarawak ke Ipoh, Perak untuk memperdalam kemahirannya dalam Muay Thai. Dia kemudian menetap di Thailand untuk dibimbing oleh jurulatih di sana. Antara fakta menarik mengenai Rifdin ialah dia amat dikenali dengan gelaran Magic Boy, manakala dia dipanggil sebagai Din atau Masidur dalam kalangan peninju Muay Thai. Ketinggiannya ialah 162 cm. Dia merupakan bekas pelajar SMK Tasik dan bakatnya diasah oleh ketua jurulatih Muay Thai Perak yang juga merupakan bekas jurulatih kebangsaan, iaitu Bernard Radin. Rifdin kini mewakili negeri Perak dan kelab So Somai Headhunter Academy Ipoh. Dia telah menerima pingat jasa kebaktian sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah ke-67. Selain itu, dia juga pernah dinobatkan sebagai olahragawan negeri Perak bagi tahun 2021-2022. Apa yang menjadi keunikan dirinya adalah kecintaan terhadap membela ayam, hobi yang cukup dekat di hatinya. Antara pencapaian terbesarnya ialah menjadi juara dunia kategori bawah 23 tahun selama 3 tahun berturut-turut, iaitu dari 2021 hingga 2023. Pada 2019, dia pernah memenangi gelaran juara remaja dunia di Turki. Dia juga merupakan pemenang pingat emas Sukan C Filipina 2019 pada usia cukup muda 17 tahun. Selain meraih pingat emas di Sukma pada 2018 dan 2022. Di gelanggang One Championship, dia mempunyai rekod 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Debutnya di One Championship pada 22 Mac 2024 menyaksikan kemenangannya menerusi technical knockout dalam hanya 78 saat menentang Pichai Lokbanmai dari Thailand. Kemenangan kedua pula pada 19 Julai 2024 ke atas Patai dari Thailand juga menerusi technical knockout. Namun pada 10 Januari 2025, Rifdin tewas menerusi kiraan mata kepada Pat Ning Mongkon juga dari Thailand. Mengenai perkembangan terkini, Rifdin dijadual berlawan semula di One Championship pada 9 Mei 2025 menentang Nong Bia dari Laos, yang mana jika menang, ia bakal membuka peluang untuk menandatangani kontrak dengan One Championship. Dalam perkembangan lain, Rifdin juga akan mewakili negara di Sukan C Thailand pada penghujung tahun 2025.